Adakah wajib cukur rambut bayi dan rambut itu ditimbang mengikut harga emas dan duit itu perlu diberi kepada siapa? Baik, bagus soalan ni. Dia kata kalau dapat bayi, dapat anak kecil lah beranak, wajib tak kena cukur rambut dia? Jawabnya tidak wajib. Sunat dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Ingat dah? Sunat dicukur kepalanya pada hari yang ketujuh. Faham? Nabi kata wa yuhlaku ra'suhu yauma sabihi, dan dicukur akan kepalanya baby pada hari ketujuh beranaknya. Jelas lagi? Sunat cukur kepala. Kemudian hadis yang lain pula, rambut tu bila kita cukur wajib kena timbang dengan emas. Tak wajib, sunat. Cukur pun sunat, timbang pun sunat. Timbang benda, timbang rambut bayi, bukan rambut pok bayi. Pok bayi 1/2 kilo rambut. Kan rambut anak umur tu, baby umur 7 hari kita cukur kepala dia. Faham? Bila cukur kepala, dapat tak rambut secekak? Dapatlah. Bubuh atas nimbang. Faham lagi? Sunat wajib bubuh atas timbang. Timbang mana? Timbang kedamah. Jangan timbang getah. Timbang kelapa sawit dah naik tu. Faham lagi? Dah naik, dah gerak meter. Tak? Ataupun dah cing pasar. Lagi dah naik tu. Faham? Timbang kedamah. Kan dengan digital. Pergi kedamah. Tak? Dek. Pakcik nak timbang rambut anak pakcik cukur malang kejap. Boleh ke tak? Nampak? Tukang mata boleh. 20%. Ada kan? 20%. Patut kaya. Datang leku. Cuba kapur nak pinjam kejap. Benda 20% pun kaya dah. Tahu tak? Jangan bergaluh dengan hidup ni. Jadi tak berkat hidup. Timbang-timbang dapat 1 gram. Faham lagi? Contoh. Timbang-timbang 1 gram. Faham? Dah nak sedekah di mana? Dia tanya ni. Sedekah tu sunat. Lepas timbang, sunat kita sedekah harga 1 gram emas kepada orang miskin. Dah nak tahu segereng berapa? Tanya kedai emas. Jangan tanya kedai rambutan, kedai jual duku, kedai jual sutung. Tak kerti tu. Kedai emas. Halo, ni kedai emas Pok Mak ni. Ya. Hari ni berapa emas 1 gram? Hari ni 1 gram 500. Faham lagi contoh? 500. Kita pun timbang rambut anak 1 gram. Faham? Sunat kita sedekah 500 riyal ke orang miskin. Faham lagi ya? Anggur bahan nasi goreng tak ingat pula. Faham lagi? Anggur kena telur mata lembu 2 tik lagi dengar tak ingat pula. Faham? Jadi timbang boleh 1/2 gram. Segram 500, dah 1/2 gram berapa? 250. Awak bodoh kan? Senang je. Kira 250 sunat sedekah ke orang miskin. Jangan sedekah rambut, sedekah piti. Dah rambut, tanam. Kat lagi sedekah rambut, dia kira bodoh. Wih rambut. Faham ni nak wih rambut anak hamba ni cukup malang. Faham? Orang suruh kita tengok tak apa. Faham? Lepas tu duduk copy paste dalam Facebook. Rambut, esok tanam. Lepas pada timbang. Faham? Kerana apa? Mengikut perbuatan sahabat Nabi. Mereka ini kalau cukur rambut, gunting rambut, berbekam dan sebagainya, barang-barang tubuh badan manusia, mereka tanam. Kita ikut perbuatan sahabat. Faham? Jelas? Dah kalau timbang-timbang rambut anak tu tubik, rambut anak macam eliket. Faham lagi? Rambut ni eliket ni bulat macam sarang terbuang. Timbang-timbang 1 kilo boleh. 1 kilo 500,000. Faham lagi? Harga emas. Faham? Kalau tidak harga emas, boleh dengan harga perak. Faham? Soalan seterusnya.